Daulat tuanku, izinkan Patik mempersembahkan relik rasa Masin dan Masam. Subjek wanita ini akan membuat kek lemon. Sedap. Subjek lelaki pula akan membuat biskut coklat chip bergaram. Abuji, kenapa tak menyala? Ampun tuanku. Patik rasa dah tiba masanya untuk kita uji kebolehan subjek 43371 dengan relik ni. Patik yakin kunci kita ada pada subjek 43371. Bawa dia menghadap peta. Makania, makania, makania. Keyakinan dalam diri, semangat makin meninggi. Tunggulah aku datang kepadamu, jangan bersedih. Apa benda tu? Dia nak makan kita kah? Kenapa tak jalan lagi? Hantu Su! Hantu! Ui! Ish, hang ni kalut lah. Sabar sikit. Pakcik okey ke? Apa yang korang tahu tentang Rasaro? Dia macam ni. Macam ni, pada suatu hari, planet Rasaro ditemui Prof. Abujin. Macam-macam rasa boleh keluar dari Rasaro. Lagi kuat rasa, lagi sedap. Jadi benar mereka tu alien? Bukan kerana kau mau sabotaj aku? Jadi mereka mau bawa kita ke mana ya? Adikku pasti udah di sana. Ya kan? Nas, aku bantu kamu, kamu bantu aku. Oh, main-mainnya. Rasaro ni power, Tuan Puteri. Rasaro ada, kita semua kenyang. Betul tu. Yam. Dah tu, kenapa nak berahsia? Ampun Tuan Puteri. Kami kewalahan je. Tak pasal-pasal nanti kena marah pula dengan Raja. Confirm. Minta maaf. Kami tak ada niat pun nak takutkan makcik dengan pakcik. Saya Eddie. Ni Umami. Dia Rasaro Umami. Hah? Ini buku Rasaro.
Semua pasal rasa roh ada dalam ni. Setakat ini dah ada rasa roh umami, rasa roh pedas, manis dan pahit. Buku ini menyala bila rasa roh pertama kali diaktifkan. Ada orang dah aktifkan Pikopi. Bila saya siasat, Sugarkan pula. Tak lama lepas tu, Cilibu keluar juga. Kalau ikut buku ini, kita tak boleh terang-terang tunjuk rasa roh. Takut orang jahat ambil. Dengan buku ini, kita boleh cari rasa roh, tak kira mereka di mana. Oh, truck dah okey ke? Kita kena cepat. Pasal apa? Kita kena selamatkan Cilibu dengan Pikopi. Diorang dah kena tangkap. Cilibu kena tangkap? Maksudnya... Las pun kena tangkap? Eksperimen kamu gagal. Kejap, tuanku. Pati ada solusinya. Hai, jumpa lagi. Dah jalan sana? Kat situ? Jangan malu-malu. Buat je macam rumah sendiri. Lagipun, korang memang akan tinggal sini. Buat selama-lamanya. Kau pun dapat rasa? Ya, aku fikir rasa roh kita ada di sini. Janganlah tahulah orang. Sana. Mungkin dia orang kat dalam bilik tu. Apa semua ni? Itu bukankah? Nas! Apa? Apa? Hang dah buat apa kat apa aku?
Bangun, Abah!